Hulu dia ni daripada getah, geng. Kita pegang, grip sedap-sedap, memang melekat. Bagus hulu getah macam ni. Bila dia basah pun, grip masih ada. Tambahkan lagi masih ada bentuk-bentuk macam ni kan. Bilah ada ni pula, tebal 3.5mm. Mak Datuk ai. Bila bilah pisau tebal macam ni, bermaksud dia boleh buat kerja yang lasak. Untuk level pisau, dia lagi lasak daripada aku. Bentuk bilah dia ni pun jenis yang senang nak asah. Jadi bagi mereka yang baru-baru nak ada pisau hutan, boleh sangat. Tapi set pisau ni aku sangat tidak recommend kepada pendaki gunung. Yang hobi dia naik gunung, pisau ni tak sesuai. Pisau yang macam ni jauh lebih sesuai. Idea dia simple sebab bilah daripada Ganzo G8012 ni, dia ni berat. Kemudian bila kita mendaki gunung, kita bukannya pakai sangat pun atribut-atribut yang ada pada dia ni. Engkau naik gunung, kau bukannya nak lasak beria bang. Kau lasak sikit-sikit je. Jadi kalau kau pakai benda ala ni, overkill dan kau akan rugi. Pada harga RM115, aku letakkan dia sebagai bilah yang mampu milik. Pendapat korang macam mana? Letakkan di ruangan komen.